memperkenalkan 149 resident. Tengok kawasan rumah ni, cantik, besar, bersih, baru lagi. Okay guys, kalau minat boleh roger. Kawasan ni ada banyak kawasan rumah-rumah yang lain yang korang boleh dapatkan list dengan aku. Apa-apa PM tepi, alright, call me. Jadi inilah dia unit yang aku maksudkan tu. Bangunan warna oranye ni tersegam indah dekat Jalan Tebrau. Korang boleh nampak dari jauh. Ini bahagian ruang tamu rumahnya, sangat luas dan cantik. Jenguk kepala sikit dekat luar, nampak Bandaraya JB dengan Singapore dari jauh. Okey, sekarang jom kita menghala ke master bedroom. Kita tengok apa yang ada dekat situ. Ini bilik master bedroom lengkap dengan semua kelengkapan asas untuk korang. Hanya tinggal nak move in, tak payah pening kepala nak fikir itu ini. Jadi tandas dia sangat luas dan lengkap, sesuai untuk korang yang bujang, apatah lagi yang berkeluarga. Okey, ini bilik nombor 2 pula. Pun sama lengkap macam bilik yang pertama tadi. Okey, cantik kan? Jom kita tengok bilik nombor 3 pula. Bilik nombor 3 pun ada macam-macam, lengkap. Korang nak tinggal tambah sendiri je ekor cita rasa dan kreativiti korang. Jadi inilah tandas yang kedua untuk bahagian rumah ni. Okey guys, dekat bahagian dapur ni dah lengkap dengan kabinet dan juga peti sejuk. Di bahagian luarnya pula dah ada mesin basuh. Jadi korang jangan risau kalau pindah di sini, korang tambah saja apa yang belum ada. Okey guys, kawasan ni sangat best, sangat menarik sebab ada kolam untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Juga ada gym. Okey, kawasan ni terjaga dengan rapi dan bersih. So, kalau korang minat dan nak buat site visit, boleh roger-roger dengan aku. Okey, apa-apa PM tepi. Bye-bye.